sikit tak open sedap lah. Dia akan komen gitu je lah kan. Apa lagi nak komen lah. Pitching pun tak tahu ke mana, tempo ke apa tak tahu mana. Semua bagus. Aku nak tanyalah, kalau juri lah dalam TikTok ni ada satu pertandingan yang kau pernah tengok kan, orang bertanding menyanyi dekat dalam TikTok kan. So juri ni, apakah kriteria seorang juri kalau kau kena ni nak jadi juri ni? Kadang-kadang kau ni kerja merepair motor kerja ni kan, tapi masa dalam TikTok kau boleh jadi juri. Juri dia kena ada ilmu pengetahuan pasal hal yang dia nak nak judge. Contohnya apa yang nak perlu ada pada seseorang tu? Knowledge apa? Orang yang lama dalam industri music itu, kalau bab nyanyi dalam industri music lah. Itu je lah pun. Mana dia banyak pengalaman lah. Apa yang lalu. Ada orang yang lama dalam industri music, tapi dia tak ke arah tu. Dia hanya dia tak ambil menyanyi tahu sahaja ke, ataupun dia ada buat sini buat itu yang bersangkut paut dengan industri. Jadi dia banyak faktor, banyak bidang, banyak cabang yang dia tahu dalam industri. Dan benda lalunya orang macam tu lah orang akan panggil jadi juri. Bukan dia tertumpu pada contoh kalau menyanyi atau main gitar, dia hanya main gitar saja. Dia bukan producer, dia bukan arranger ataupun apa kan. Lalu kalau nak jadi juri, makna dia kena rangkum lah knowledge. Dia boleh arrange, dia boleh main muzik sikit, dia boleh arrange muzik, dia boleh produce lagu. Boleh produce lagu itu antara-antaranya lah. Nak kena ada benda-benda tu, barulah orang kata valid dia punya makna rangkuman apa yang ada dalam nyanyian dalam lagu lah maksudnya. Dari segi start from zero sebelum jadi lagu sampai dah jadi lagu, dia tahu proses tu. Jadi dia boleh lah nak judge. Macam kalau dia pandai music, so dia akan tahulah flag. Dia akan tahu sumbang. Itu kata yang termasuk rangkuman dalam, kalau orang yang tahu flag ni selalu producer. Itu dah rangkum tu dah dari composer, dari dia start from zero dah lah sampai jadi producer tu. Bila jadi producer kau kena tahu benda tu semua, flat sharp apa semua gitu gini. Tempo. Dia dah tahu benda tu. Dia dah biasa main dengan benda gitu. Baru kita boleh judge. Apa yang kita nak judge, kita tak ada knowledge. Kita tahu kan, tak ada knowledge kan. Tak ada knowledge kan. Cuma yang macam yang aku nak cakap ni, dekat dalam tu pernah ada satu room aku tengok, dia jadi juri, dia just komen, nyanyian awak bagus, suara awak pun bagus, awak punya energy pun bagus. So apa sebenarnya dia nak komen tu? Dia nak sampaikan tu. Dia tak ada ke nak cerita pasal awak punya tonasi awak ni bagus lah. Dia ada energy, lepas tu awak punya tempo cantik kan. Reading punya ni. So lain kan orang profesional komen dengan orang-orang yang tak tahu pasal ni. Dia guna bahasa, dia ada bahasa juri sebenarnya. Dia ada bahasa juri. So kalau macam kau tak tahu apa sebenarnya, tapi kau boleh jadi juri, saya dengar okey lah dia nyanyi. Habis kuat gitulah. Awak nyanyi okey. Awak tak tahu apa okey. Dia gitu lah kalau nyanyi. Awak nyanyi okey lah. Suara awak sedap lah. Kan? Awak nyanyi kurang sikit. Aku pernah nampak dekat rumah. Nyanyian awak bagus kan. Awak punya energy pun strong, kuat kan. So apa benda sebenarnya kau nak sampaikan dekat peserta tu kan? Sepatutnya kau kena cerita lebih detail bahasa juri, guna bahasa dia kan. Dia pasal satu zaman dulu punya zaman jarang juri bagi komen. Jarang kan. Ada satu time tu bila reality TV ada keluar zaman juri paksa bagi komen. Itu dah jadi bagus lah. Bagus. Peserta nak tahu. Tak ada. Dulu kau nyanyi
juri dia main duduk-duduk je Dia bagi markah. ketua kampung jadi juri dia tulis je. Ni cantik ni, dia tulis markah lebih sikit kan. Kalau Mana kita sikit. tahu dia tulis hantar gitu, tak ada komen-komen apa. Tak ada komen apa. Bila satu time tu dulu, zaman tu bila dah start juri berkomen, itu nya baguslah kita. Sebab kita boleh Tapi, tahu, kita peserta kita boleh tahu kan. Time tu lah jadinya kalau nak memilih juri tu kena pilih juri yang betul. Bila juri Kalau tak, betul. dia akan komen gitulah. Awak nyanyi bagus. Okey, dia sedap dengar. Sedap dengar. Awak nyanyi kurang sikit, tak apa sedap lah. Dia akan komen gitu je lah. Apa lagi nak komen lah. Pitching pun tak tahu ke mana, tempo ke apa tak tahu mana. Semua bagus. So dia sebenarnya okey, ni pendapat aku lah. Kalau untuk nak menjadi juri ni, kau kena tahu knowledge tentang muzik, kena tahu tentang apa ni pernafasan pada orang menyanyi. Kena tahu daripada suara perut, suara dada, suara kepala. Kau kena tahu benda tu. So bila kita tahu benda-benda macam tu, barulah kita boleh komen, bagi tahu dekat orang. Ulas lah. Boleh mengulas. Kenapa awak ambil ke suara kepala? Sebenarnya kau kena guna suara dekat perut untuk nak lonjak dia naik. Kepala ni awak pakai nanti kan dia kan dah jadi high pitch. Ada ni cara-cara dia. So dia jadi juri, dia kena belajar juga. Knowledge penting. Dia kena belajar juga. Juri ni maksudnya dah dia duduk depan tu untuk bagi komen. Maksud dia kena tahu apa semua lah. Dia kena tahu. Kalau hal nyanyi ni semua from A to Z. Kena A to Z. So itulah cerita dia. Aku ni lama tak jumpa bersembang dia. Dia buka studio kat sini. Aku pun rasa ni kali pertama, kali kedua lah. Kali kedua aku datang. Tu pun lama dah. Lama dah. Berapa tahun dah sini? Baru sini baru setahun lebih. Setahun lebih. Setahun dekat 2 tahun. Dekat 2 tahun dah. So itulah. Apa lagi ni nak cerita? Okey, bagi tahu ni. Untuk studio tempat kau dekat mana? Untuk berapa jam apa? Okey, cerita ni. Apa studio sejam RM50. Sejam RM50. Tempat ni kita buat dekat Medan Idaman, Gombak. Sebelah kedai mamak. Medan Idaman. Di bawah ada Haji Tapah dengan Din sebelah, Haji Tapah sebelah. Medan Idaman belah Gombak, dia dekat dengan Danau Kota ni. Orang tahulah kalau orang biasa belah sini. Kalau yang sini kita ada dalam FB. Dalam FB ada nombor phone semua. Kalau nak booking apa boleh tengok dalam FB. Nama? Sarang Lipan Music Studio. Sarang Lipan Dia studio ada dua. Nama tempat ni Sarang Lipan Music Studio, tapi nama studio lain. Depan ni Megaton Music. Yang belakang tu Her Studio. Tapi dalam satu tempat ni kita panggil Sarang Lipan Music The Studio. whole tu dia Sarang Lipan. Di bawah satu bumbung Sarang Lipan Music Studio lah. Boleh check dekat FB Sarang Lipan Music Studio. So guys, aku nak bagi tahu memang sedap. Sebab yang sana studio, dia menyanyi, suara dia keluar lah, boleh dengar. Ada setengah studio bunyi muzik je tapi suara tak ke mana. Aku tak dengar bunyi suara dia. Ada setengah macam tu studio, tenggelam suara. Macam ni keluar ada suara ni. Maknanya dia balance lah. Biasanya kan dia orang kan muzik besar, lepas tu suara slow je bunyi, tak berapa dengar sangat. Macam gini aku dengar. Lepas tu sedap. Itu hari kadang siapa ni datang, aku dengar lah muzik dia punya sound kat sini memang best lah. Memang best. Barang dia barang baik ni. Janda berhias ni. Tak kena bareng. Tak kena bareng. Okey lah guys, jumpa lagi guys. Tolong subscribe channel baru guys. Tolong subscribe guys. Dapat 1000 pun dah okey lah. 1000 pun dah okey lah. Tak perlu banyak. Nak 1000 je. Nanti tolong share dekat kawan-kawan. So ada banyak lagi cerita aku nak buat ni. Nak buat podcast. Okey ni, satu lagi ni. Aku dah nak start buat podcast kan. Tempat aku tu aku dah set up. Aku podcast pun aku style ni aku nak buat professional jugalah. So aku dah buat sikit-sikit. Aku letak meja, letak mic kiri kanan, kamera ada 3-4 biji. So benda tu akan bertukar-tukar. Angle kau, angle dia, angle ni, angle semua sekali. So hari tu dah buat dengan Syahri Amri, tapi tak berapa menarik lah. Cuma first try kata try kan. Tapi okey lah. Syahri Amri cakap zoom dia, aku cakap zoom aku. Macam okey. Cuma sekarang ni nak tengah set up, nak susun apa semua, nak buat lagi proper lah. Bukan nak panggil ni. Mungkin aku panggil One, aku panggil Eddie Hamid, aku panggil Syahri Amri, aku panggil yang orang yang kenal rapat lah.
Z budak kacamata, penyanyi apa, Burn meditasi. Oh yang lama. So kita nak sembang-sembang santai macam tu lah. Dan selepas tu mungkin kawan-kawan pun kita boleh panggil kat, kau hebat dalam segi apa? Katalah kau hebat dalam segi mancing. Okay, kita cerita pasal mancing. Dia tak stick kat satu bidang je. Satu bidang je. Tak ada. Sebab nanti idea tu dia akan putus kalau aku tekan benda tu saja kan. Nanti aku bukannya kena ramai sangat pun, tiba-tiba aku dah start lah, tak boleh nak ni kan. So aku campur. Okay, ada kisah misteri. Macam mana aku panggil dia ni? Kau cerita sikit kisah misteri yang pernah kena dalam hidup kau. So best kita dengar cerita-cerita macam tu. Dia sudah bunyi misteri. Support guys, minta tolong support Okay guys, ni kita habis lah. Okay. Lama sangat ni. Kita jumpa lagi di next video. Okay, bye. Assalamualaikum. Mantap. Zaz. Ada lagi yang lama.